Hai guys, hari ni aku nak review movie Shelters, lakonan dari Jason Statham. Untuk movie ni, kalau korang tengok poster, korang dah boleh agak bila movie daripada Jason Statham kebanyakannya mungkin ada yang kata klise. Jadi, untuk aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, so aku pergi tengok. Walaupun cerita ni dah 2 minggu ditayangkan dekat Pawagam. Memandangkan minggu ini tidak ada movie menarik, so aku pergi melihat sendiri movie Shelter untuk tengok bagaimana dia mengolah cerita ni. Dan kita sendiri tahu je kalau movie daripada Jason Statham memang diproduce oleh dia sendirilah, kan. Jadi untuk movie kali ni aku tengok trailer nampak menarik, dari segi aksi apa semua, dan kita tak nafikanlah cerita daripada Jason Statham memang kebanyakan memang aksi, kan. Kalau korang tengok Beekeeper, A Working Man, cerita dia lebih kurang dan hanya berbeza watak saja. Jadi untuk movie Shelter kali ni, bila aku tengok di permulaan aku memang tak faham lah. Aku macam tengok tu masih terpinga-pinga. Terpinga-pinga untuk memahami apa yang cuba nak disampaikan cerita ni. So, bila aku tengok dah masuk 30 minit pertama, baru tahu yang dia tu adalah dia macam ejen khas yang ditugaskan waktu yang zaman dia dulu dan dia tak laksanakan. Jadi di situlah dia sorok diri dia di pulau itu tanpa dikesan. Dan budak perempuan tu pun ada tanya dia, kenapa dia dengan pakcik dia kena hantar makanan dekat dia, dekat pulau tu setiap minggu. Memandangkan dia tak keluar. Jadi, bila budak perempuan tu dah duduk dengan dia, barulah secara tak langsung diceritakan sejarah dia. Dia tak cerita dekat budak perempuan tu, tapi dia ada sedikit menceritakanlah, sebab ada melibatkan ejen lain, satu organisasi tu yang memberitahu operasi dia yang sebelum ni. Jadi di situlah kita boleh faham kenapa dia sorokkan diri dan larikan diri daripada misi sebelum ni. Jadi kalau ikutkan, kalau korang tengok 1 jam 43 minit ke 53 minit macam tu, dia sebenarnya korang tak faham. Korang tak akan dapat tangkap 100% ke cerita tu. Sebab cerita ni kalau ikutkan, kalau tengok, dia cerita memang cerita high profile. Dia tak macam cerita Jason Statham sebelum ni. Kebiasaan yang korang tengok macam Beekeeper semua tu. Cuma kali ni cerita ejen dia memang high profile. Jadi dia banyak main dengan orang dalam. Orang dalam lagi. Jadi dia banyak melibatkan operasi-operasi rahsia. Jadi memang kalau korang tengok secara keseluruhan, memang korang takkan faham 100%. Sebab dia adalah movie yang aku rasa macam high profile punya movie. Jadi secara keseluruhan, dia memang simple. Aksi pun kalau ikutkan tak banyak sebenarnya. Kalau korang tengok trailer, nampak macam banyak. Tapi dia, aku boleh katakan sikit saja. Sebab dia nak menceritakan, dia nak seolah-olah kes perkara yang dah masa silam dia tu buru dia balik. Kalau nak dapatkan gambaran untuk cerita Shelters, lakonan Jason Statham kali ni. Jadi pada yang dah tengok sebelum ni dekat wayang, korang rasa macam mana? Simple ataupun klise macam movie Jason Statham yang lain? Kalau korang rasa berbaloi untuk tengok, korang boleh tengok. Tapi memandangkan dah 2 minggu ditayangkan di Pawagam, so aku rasa
tak lama lagi mungkin akan masuk dekat streaming platform lah. Dan kalau tengok Jason Statham, kalau movie dia banyak dekat Prime Video kalau tak silap aku. So movie ni pun kemungkinan besar akan masuk di Prime Video. So bagi aku sangat-sangat biasa dan korang boleh layan secara santai saja walaupun cerita dia korang tak dapat tangkap 100%. So jangan lupa komen dekat bawah tengok movie yang akan datang. Bye.